Kejohanan Sukan Institusi Perguruan Malaysia (SIPMA) tidak pernah ketinggalan melahirkan atlet-atlet hebat sejak diperkenalkan pada 2005. Memasuki musim ke-6, SIPMA kembali dianjurkan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi dengan memilih Jabatan Kolej Komuniti sebagai pengelola. Sehubungan itu, bertempat di Dewan Zakbar Kementerian Pendidikan Malaysia, Majlis Pra-Pelancaran Sukan Institusi Pendidikan Malaysia (SIPMA) diadakan dengan jayanya. Majlis diteruskan dengan memberi penghormatan kepada Yang Berhormat Datuk Mary Yap Kain Ching selaku Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi untuk merasmikan pelancaran tersebut. Sukan juga kini menjadi sebahagian daripada agenda penting negara dalam memastikan pembangunan sosial ekonomi yang seimbang dalam aspek jasmani dan rohani. Sejajar dengan falsafah pendidikan dan pembangunan negara, Kementerian sentiasa membuka ruang dan peluang kepada semua warga kementerian dan pelajar-pelajar tidak kira peringkat sekolah rendah hingga peringkat pendidikan tinggi untuk menunjukkan bakat dalam mana-mana bidang sukan. Saya bagi pihak Kementerian Pendidikan Tinggi sebimangnya sentiasa menyokong dan akan membantu dalam pelbagai aspek bagi memastikan pembudayaan sukan di semua peringkat, tidak kira sektor pelajaran maupun sektor pendidikan tinggi, terus diperkasa dan dilestarikan. Dengan ini, saya dengan sukacitanya merasmikan pra-pelancaran sukan Turut hadir div-div jemputan daripada 7 institusi pendidikan yang bakal berentap, antaranya Majlis Sukan Sekolah Malaysia, Majlis Sukan Institut Pendidikan Guru Malaysia, Majlis Sukan Politeknik Malaysia, Majlis Sukan Matrikulasi Malaysia, Majlis Sukan Universiti Malaysia, Majlis Sukan IPTS Malaysia dan Majlis Sukan Kolej Komuniti Malaysia. Saya sebenarnya mengharap sangat SIPMA 2015 kali yang ke-6 ini berjaya dilaksanakan. Dan kita mempunyai masa yang kurang daripada 3 bulan untuk tujuan menjadi, dengan harapan menjadi tuan rumah yang terbaik, insya-Allah. Beberapa cabaran yang kami hadapi dalam pelaksanaan ini ialah tentang untuk mendapat beberapa kepastian, terutamanya dari segi venue kejohanan. 7 acara bakal dipertandingkan melibatkan 276 jumlah pingat, manakala acara perasmian dijadualkan berlangsung pada 21 November 2015 di Stadium Universiti Malaysia Perlis Unimap dengan jangkaan kehadiran Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail. Kita akan mengadakan tur berbasikal di negeri Perlis bersama Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis yang sudi untuk bersama kami bagi tujuan mewar-warkan. Jadi kami di pihak penganjur sangat berbesar hatilah kerana penglibatan di pihak istana bagi tujuan membantu menjadikan kejohanan kali ini ada penglibatan di kalangan kerabat diraja. Pada semua peminat sukan, jom sertai kami SIPMA 2015 di Perlis. Jumpa anda di sana! Liga IPT 2015 diteruskan dengan sesi taklimat dan cabutan undi melibatkan 16 pasukan terbaik bagi merebut Piala Menteri Pendidikan Tinggi. Agenda tersebut berlangsung di Universiti Teknologi Malaysia Skudai dengan sesi taklimat disampaikan oleh Ketua Urusetia Liga IPT Mustazah Ahmad bersama pengurus dan wakil pasukan yang terlibat dalam pertandingan kali ini. Seperti musim-musim yang lepas, Piala Menteri Pendidikan Tinggi dipertandingkan mengikut format berkumpulan di mana 16 pasukan tersebut dibahagikan kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan akan menentukan johan serta naib johan untuk memilih 8 terbaik di suku akhir dan ke separuh akhir sebelum layak di penentuan akhir. Alhamdulillah saya lihat undian kali ini sangat menarik, yang mana pada tahun ini kita buat sedikit pembaharuan, yang mana kita adakan undian secara terbuka lah, ya. Jadi dan hasilnya saya lihat kedudukan pasukan-pasukan agak seimbang dan saya berharap pada musim kali ini ya kita dapat melihat pertandingan yang lebih bermutu dan berkualiti ya.
kerana kita ada lebih kurang 5 minggu untuk semua pasukan-pasukan mengambil bahagian. 4 venue pertandingan telah dipersetujui melibatkan Stadium UiTM Shah Alam, Stadium UPM Serdang, Stadium USIM Nilai dan Stadium MMU Cyberjaya. Dalam sesi undian tersebut, finalis juara UiTM Perlis musim lalu diundi dalam kumpulan D bersama-sama pasukan dari Universiti Putra Malaysia, Universiti Sains Malaysia dan juara Liga Borneo UiTM Sarawak. Sementara itu, juara Liga IPT musim ini UNIZA bakal mendapat tentangan dari UiTM Pahang, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Politeknik Sultan Azlan Shah Perak apabila diundi dalam kumpulan C. Undian tu saya rasa seimbang dan harapan tu supaya kita dapat berpasi pusingan yang pertama. Kemudian segala-galanya bergantung kepada pusingan yang kedua kerana undian akan dilakukan sekali lagi. Jadi bagi pihak UiTM Perlis, harapan kami untuk melangkah ke peringkat akhir sekali lagi lah supaya kita dapat menjadi juara pada kali ini. Okey, sasaran kita target insya-Allah semi final. Kalau boleh itu ini pun sebelum ni last year kita hanya grouping je. InsyaAllah tahun ni kita akan pergi lebih lah pada sasaran yang sebelum ni. Sementara itu, UiTM Perak layak secara automatik mengisi satu lagi slot kumpulan B apabila Universiti Malaysia Sabah menarik diri dari perlawanan play-off yang berlangsung baru-baru ini. Selepas melalui 2 peringkat kempen kelayakan Liga Bola Sepak IPT 2016, 4 pasukan menempatkan nama ke saingan separuh akhir. Wakil dari Terengganu, Kolej Universiti Tati menentang UiTM Pulau Pinang di Padang A, manakala UiTM Perak berdepan cabaran UiTM Melaka di Padang B, Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Perlawanan yang dilihat seimbang di mana keempat-empat pasukan mempamerkan aksi mantap untuk merebut slot ke final. Tati UC yang dibarisi pemain-pemain baru dilihat berpotensi menundukkan wakil utara itu bagaimanapun nyata kecewa dan terpaksa akur dengan faktor pengalaman untuk kekalahan tipis 0-1 selepas mengharungi 3 peringkat sebelum layak ke separuh akhir. Saya rasa game hari ini adalah game yang betul-betul memberi cabaran pada tim saya. Ini kira first time kita dapat masuk pusingan akhir dan juga first time juga kita dapat masuk separuh akhir. Mungkin pengalaman kedua-dua pasukan tu membezakan antara Tati UC dengan UiTM Pulau Pinang. Dan juga saya rasa saya berpuas hati lah sebab komitmen yang ditunjukkan oleh pemain-pemain saya. Walaupun kita daripada IPTS dan mungkin pasukan underdog yang orang tak tahu sebelum ni Tati UC tu, mungkin selepas ni kita akan lebih memperbaiki lagi memutu permainan. Bagi pasukan UiTM Pulau Pinang, pengalaman yang dimiliki jurulatih Arif Hashim pastinya antara faktor yang membantu pasukan meloloskan diri ke saingan akhir ketika berdepan tentangan hebat Tati UC. Syabas dan tahniah kepada pasukan UiTM dan keduanya halak kepada pasukan Tati kerana telah menunjukkan satu permainan yang baik di pentas semifinal. Dan apa yang kita asalnya kita berada di sini adalah untuk memastikan bahawa UiTM akan cuba berada di pentas akhir. Dan alhamdulillah segala perancangan yang kita buat dan akhirnya terbukti bahawa kita berada di final. Pasukan UiTM Perak yang dikendalikan oleh jurulatih Syahrir Nizam sekali lagi terpaksa berdepan situasi penentuan sepakan penalti selepas terikat 2-2 ketika menentang UiTM Melaka. Kemenangan tersebut membawa mereka ke perlawanan akhir. Pencapaian ini adalah yang terbaik buat mereka sepanjang menyertai kempen kelayakan Liga IPT. Saya rasa dengan kerjasama setiap pasukan itulah dan semangat pemain-pemain saya berjaya menangkis setiap serangan dan itulah kebangkitan kami dan kami akan buat sesuatu di final nanti. Persiapan kami mungkin beberapa pemain baru akan diturunkan sebab ada player yang double yellow card dan kad merah. So saya mungkin buat satu taktikal barulah untuk pasukan UiTM Perak. Majoriti semua sekali tidak berada dalam keadaan yang betul-betul fit lah untuk main. Mengharapkan pada luck hari ini, tapi tak berpihak berita walau bagaimanapun pasukan UiTM Perak pun memberi cabaran yang baiklah juga untuk kita. Perlawanan akhir kempen kelayakan Liga IPT 2016 akan menemukan UiTM Pulau Pinang dan UiTM Perak yang berlangsung di Stadium Universiti Multimedia Cyberjaya. Target kami menang 2-0. Saya jangkakan
kemenangan di UiTM Pening dengan skor 2-1. Selepas membenam cabaran Tati UC pada saingan separuh akhir, UiTM Pulau Pinang melangkah ke final kelayakan Liga PT 2016 berdepan UiTM Perak di Stadium Universiti Multimedia MMU. Kami akan buat lebih baik lah. Sebab kami sebagai satu pasukan dah merancang lebih awal dan strategi kami akan buat dalam game nanti. Saya yakin dengan jurulatih kami, Encik Arif, mempunyai strategi tersendiri lah untuk mengatasi kekuatan pihak lawan seperti yang kami lalui 3 perlawanan sebelum ni. Pada aksi yang berlangsung sengit, UiTM Pulau Pinang berjersey biru hitam mengasak sebaik whistle ditiupkan. Hasilnya, seawal minit keempat, tindakan bijak Muhammad Danish berjaya menghasilkan gol pembukaan UiTM Pulau Pinang akibat kesilapan penjaga gol UiTM Perak. Tersentak dengan jaringan itu, UiTM Perak kembali mengatur gerak namun perlu menunggu hingga minit ke-30 sebelum Muhammad Zul Zakwan membuat penyudah menewaskan penjaga gol UiTM Pulau Pinang. Kedudukan terikat 1-1 hingga tamat separuh masa pertama. Memasuki babak kedua, permainan sedikit perlahan dan pemain kedua-dua pasukan dilihat lebih berhati-hati. Ketika perlawanan seakan mengheret ke penentuan sepakan penalti, Afiq Afkar muncul wira UiTM Perak apabila menjadikan gol kemenangan pada penghujung minit-minit permainan. Jaringan tersebut kekal sehingga tamat perlawanan sekaligus menjulang UiTM Perak selaku juara pada saingan kelayakan Liga IPT 2016. Final kali ini adalah yang terbaik bagi pasukan saya lah ya, selepas menghalangi perlawanan-perlawanan yang berliku. So hari ini saya rasa saya amat berbangga dengan pemain-pemain saya dan alhamdulillah kami juara. Dua-dua pasukan bermain dengan baik, tetapi yang terbaik akan menang. Dan tahniah juga kepada Perak telah mendapat gol dalam minit-minit terakhir dan menjadikan pasukan Perak Johan dalam kelayakan Liga kali ini. Hasil kemenangan itu, UiTM Perak juga layak ke Division 3 dan kemenangan tersebut akan membawa mereka ke Piala Menteri Pendidikan Tinggi selepas Universiti Malaysia Sabah menarik diri dalam perlawanan play-off.